dalam persekitaran digital. Ini antara aliran kajian saya. Untuk pengenalan, lukisan perekaan di peringkat STPM berasaskan kepada kajian objek dan bahan-bahan yang disediakan, di mana pelajar perlu membuat olahan idea, memanipulasikan sifat visual objek menjadi idea dan subjek perubahan yang baru. Dan di peringkat STPM semester 2 ini, bahagian B merupakan bahagian yang memperuntukkan markah yang tinggi, iaitu 30 markah. Okey, untuk makluman semua, ini antara contoh yang tadi saya katakan memanipulasikan sifat objek sebenar. Ini antara contohnya daripada bunga lawang menjadi gubahan objek yang baru. Bunga lawang menjadi aksesori. Itu contoh yang kedua. Bawang putih menjadi buayan. Ini bahagian D yang saya katakan berfokuskan kepada lukisan perekaan, di mana contoh terung menjadi lepak pensel. Yang ini dikatakan sebagai lukisan perekaan yang memperuntukkan markah 30 markah. Ini contoh lain. Bunga kekwa menjadi kerusi, sebuah kerusi yang kreatif. Kalau tengok kat sini, disiplin perekaan mengutamakan warna, mengutamakan lukisan 3 dimensi yang kita boleh gunakan kita ambil daripada lukisan perspektif, dan lukisan akhir memerlukan lukisan yang berwarna. Okey, dari segi untuk makluman semua, pelajar seni visual tingkatan 6 setengahnya terdiri daripada pelajar yang tiada asas seni visual di peringkat SM. Sebagai contoh, saya menerima pelajar daripada Mahat Tahfiz. Bayangkan budak Tahfiz yang tak pernah belajar seni, ambil seni. Saya menerima pelajar daripada aliran sains tulen, yang belajar tentang fizik, kimia, bio, alih-alih dia ambil seni visual. So, kat situ ada kengkangan kerana pada semester 2 peruntukan masa hanya 5 hingga 6 bulan saja. Dalam tempoh itu, pelajar kena menguasai kemahiran untuk melukis. Dan saya dapati terdapat kengkangan di mana latihan yang diberikan tidak dapat diselesaikan. Murid menyatakan yang mereka susah dan tiada idea untuk membuat perkembangan lukisan, perkembangan idea. Dari situ penglihatan, saya terfikir, apa yang membuat pelajar saya menghasilkan lukisan perkembangan idea? Apa yang membuat pelajar saya sukar untuk menghasilkan lukisan perkembangan idea mengikut konsep rekaan? Lepas tu saya tertanya, adakah kaedah saya mengajar ni biasa-biasa je, yang menyebabkan mungkin pelajar saya bosan? Lagipun, yang saya katakan tadi, pelajar tu terdiri pada pelajar yang ada setengahnya tiada asas seni visual. Di situ saya boleh membuat refleksi, didapati pelajar masih lemah dalam menghasilkan olahan perkembangan idea. Dan saya tetapkan matlamat bahawa murid saja perlu dan dapat menghasilkan lukisan perkembangan idea mengikut prinsip disiplin perekaan yang tepat. Berasaskan permasalahan isu tu, saya mencari idea penyelesaian. Sebab tadi isu dia pelajar kita susah kan nak buat lukisan perkembangan idea. Saya cepatkanlah sebab nanti ramai lagi nak. Okey. Apabila tadi saya buat kaedah, macam mana saya nak selesaikan masalah pelajar saya ni? Kat situ saya merancang, di mana saya tetapkan kat sini 3 objektif, yang ini meningkatkan kemahiran pelajar dalam menghasilkan lukisan perkembangan idea berdasarkan disiplin perekaan menggunakan kaedah butterfly. Okey, prinsip perekaan ni dia melibatkan garisan yang tepat, sudut yang tepat, warna
Okey, yang kedua membantu pelajar membina olahan idea yang tersusun, logik dan kreatif melalui pendekatan visual dan berstruktur. Nanti kita tengoklah ada fasa-fasa dia. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan pelajar dalam menjawab soalan lukisan perdekaan STPM melalui bimbingan latihan berfasa dan apresiasi hasil karya secara digital. Okey, kumpulan sasaran 14 orang pelajar Prauniversiti Senior 2 Sekolah Menengah Kebahasaan Benut. Okey, yang terdiri daripada 6 pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan. Metodologi kajian saya menggunakan adaptasi model kajian tindakan Chemist Dynamic Target, kaedah kuantitatif dan kualitatif, instrumen ujian pra-pentaksiran 1 dan pra-pentaksiran 2, dan dari segi pemerhatian. Okey, yang tadi kita dah fasa pertama kita dah mengenal pasti isu permasalahan. Fasa kedua kita mereka bentuk intervensi bagi menyelesaikan isu pelajar kita tu. So saya rancang kaedah butterfly. Ini kaedah butterfly. Dan juri-juri saya dah bekalkan. Okey, kalau kita tengok pada bentuk butterfly tu, terdapat warna, garisan berpancar, garisan berpancar, lengkungan ataupun mohon izin, curve, dan bentuk Y. Bentuk Y pada butterfly itu, di mana warna itu membantu pelajar dalam pemilihan warna pada lukisan air. Saya dah tunjukkan tadi kan, lukisan air itu perlu berwarna. Okey, garisan berpancar pada sayap butterfly. Kalau tengok kat sini, garisan berpancar ini membantu pelajar dalam penghasilan lukisan perspektif. Kalau tadi cikgu tadi kata 2 titik lenyap, saya 1 titik lenyap. Dan bentuk curve, mohon izin curve dan lengkungan ini membantu pelajar menghasilkan garisan lengkungan yang tepat. Sebab kadang-kadang pelajar kita ni suka buat garisan, dia tarik lukisan berbulu. Okey, dan ni kalau nampak kat sini ada paksi Y. Paksi Y ni berbentuk perspektif yang dapat membantu pelajar dalam penghasilan lukisan 3 dimensi. Macam saya tunjukkan tadi, kerusi tadi kita boleh tengok sudut pandangan XY. XY, 3 dimensi, pelbagai sudut. Maaf sebab saya buat dalam bentuk video. Sebab PowerPoint saya tu tadi semua lari. Okey. Kat sini tindakan yang saya ambil ada 5 sesi. Iaitu sesi pertama pengenalan tentang kaedah butterfly dan demonstrasi guru. Kalau ikutkan kat sini sebenarnya ada suara tapi nanti kuat sangat pula. Kejut nanti. Ni video demonstrasi guru. Tak dengar lah kat sini lah. Video demonstrasi guru. Di mana aktivitinya guru memberi alat bantu mengajar. Saya sediakan pelajar saya alat bantu mengajar butterfly ini kepada setiap pelajar dan minta pelajar memerhati dan merasai setiap sudut. Fahamkan, dia kena tengok garisan-garisan yang terdapat pada butterfly ni. Yang kedua, guru menunjukkan dan menerangkan struktur lengkungan ataupun curve sayap kiri dan kanan serta fungsi setiap elemen garisan yang terdapat pada butterfly, warna dan rupa dalam membantu menghasilkan lukisan perspektif ataupun 3 dimensi. Kat sini terdapat 3 konsep. Konsep pertama, bentuk lengkungan ataupun curve pada sayap butterfly ini dapat membantu pelajar menghasilkan lukisan perspektif dan 3 dimensi. Konsep yang kedua, garisan yang terdapat, garisan berpancar yang terdapat pada butterfly membantu pelajar
pelajar menghasilkan lukisan perspektif tiga dimensi. Tadi maaf, yang lukisan lengkungan ni membantu pelajar untuk menghasilkan lukisan lengkungan yang tepat. Dan konsep yang ketiga, warna yang digunakan. Kalau perhatikan, saya ambil daripada roda warna. Roda warna tu biasa basic yang student pernah belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tu basic lah. Sekolah rendah pun ada belajar tentang roda warna. Saya ambil daripada roda warna, di mana kat sini terdapat warna yang harmoni. Warna yang harmoni, warna sejuk dan warna panas, dan warna kontra, iaitu warna yang bertentangan. Ianya membantu pelajar dalam pemilihan warna pada lukisan akhir. Okey, sesi yang kedua, latihan penghasilan olahan idea. Yang pertama, pelajar meneliti garis serupa tadi. Sebab saya dah arahkan. Tengok betul-betul apa yang terdapat pada butterfly itu. Kemudian pada aktiviti yang seterusnya, pada peringkat awal, pelajar menghasilkan lukisan bentuk asas berpandukan struktur dan garisan yang terdapat pada butterfly. Sebab kita nak membentuk, sebab lukisannya dia bukannya macam subjek lain yang perlu kita ingat fakta, kita ingat huraian. So lukisan ni subjek yang lebih kepada kemahiran. Kemahiran, semakin banyak budak tu praktis, semakin mahirlah budak tu. So kita mulakan dulu fasa pertama dengan bentuk-bentuk asas. Bentuk-bentuk seperti bulatan, segitiga, segi empat, silinder, bentuk-bentuk asas. Dan yang ketiga, apabila pelajar telah mahir menguasai bentuk-bentuk asas, pelajar meneruskan penggunaan butterfly dalam menghasilkan lukisan perkembangan idea yang lebih kreatif, berstruktur, dan lukisan tiga dimensi berdasarkan bimbingan guru. Okey, sesi ketiga. Sesi ketiga adalah penyelesaian soalan sebenar STPM. Saya membekalkan pelajar-pelajar saya soalan sebenar STPM tahun-tahun yang lepas. Saya kongsikan dalam bentuk perkongsian Telegram, aplikasi Telegram kepada pelajar-pelajar saya, dan ada juga saya kongsikan dalam perisian delima. Perisian delima. Okey, sesi keempat, pembentangan dan apresiasi pelajar. Sesi pembentangan ni di mana apabila pelajar telah menghasilkan lukisan, saya bersama 14 orang pelajar saya akan menyusun lukisan tu. So, sesi pembentangan ni dia melibatkan kritikan seni. Kritikan seni ni, orang fikir kritikan tu kita macam nak mencari kesalahan. Tapi kritikan seni ni, kita membantu pelajar mengenal pasti apakah kelemahan dan kelebihan yang ada pada orang kata skill, kemahiran lukisan masing-masing. Di situ pelajar dapat tahu, oh, aku silap dekat bahagian ni. So apa yang perlu dia buat penambahbaikan. Okey, yang kelima, sesi celik digital, di mana kalau perhatikan dekat tepi ni, saya post sekejap ya. Untuk sesi pengukuhan, saya sediakan soalan-soalan dengan kuis Kahoot untuk pelajar jawab. Saya bagikan tempoh masa. Kalau tengok kat situ melibatkan perspektif, yang tadi warna. So saya dapat mengukur kefahaman pelajar saya dalam kuis tersebutlah. Ini respon pelajar saya yang telah menjawab. Okey, dan di sini tadi saya dah buat demonstrasi kan dalam kelas. Dan di sini saya sediakan QR code. Ni QR code. Supaya bukan setakat belajar di dalam kelas je, pelajar boleh scan QR code tu dan boleh orang kata praktis lukisan tu di rumah ataupun bila-bila masa sahaja. Ni sesiapa yang nak try scan bolehlah. Okey. Tak pun kalau tengok kat sini, kat belakangnya ada scan dia. Saya dah bukakan. Jadi pelajar boleh bawa balik, pelajar boleh scan.
Dia boleh akses dekat rumah. Okey, melalui pemerhatian, setelah menggunakan kaedah butterfly, dapatan dan perbincangan bersama pelajar soal selidik, saya dapati peratus peningkatan keputusan pentadsiran pertama, perbezaan dia dengan keputusan pentadsiran kedua. Kalau kita tengokkan kat situ, dia meningkat. Walaupun ada mungkin tak dapat A ke apa, tapi kita nampak peningkatan tu. Dan sebagai refleksi kesimpulannya, saya dapati kaedah ini berkesan terhadap kemahiran pelajar menghasilkan lukisan, kerekaan dan membantu mereka dalam menghasilkan dan memberi keyakinan pada diri pelajar dalam menjawab soalan SPM. Dan pendaftaran hak cipta ni membuktikan bahawa kaedah butterfly ini bukan intervensi yang kecil-kecil sahaja. Ia merupakan hak milik intelektual yang boleh diakses dan dimiliki oleh para pelajar seni visual tingkatan 6 di serata negara lah, negeri. Negeri dulu. Negeri. Maksudnya pelajar boleh mengakses, dan saya syorkan semua guru seni visual tingkatan 6 yang mengajar tingkatan 6 untuk memiliki alat bantu mengajar butterfly ini bagi dimanfaatkan kepada para pelajar. Sekian, terima kasih.